Surah yang ke-21 adalah surah Al-Anbiya. Mari sama-sama kita berkenalan dengan surah Al-Anbiya, surah yang mempunyai banyak kisah-kisah nabi. Ya, Al-Anbiya itu bermaksud nabi-nabi. Dan Al-Anbiya ini ada kaitan dengan An-Naba ataupun Naba, iaitu berita yang besar. Yang menjadi tema bagi surah ini, peranan Nabi mengingatkan manusia kepada berita besar, bukan sekadar berita kecil yang kita gunakan istilah khabar di dalam bahasa Arab. Ayat yang pertama dalam surah Al-Anbiya ini, Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, iaitu sudah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling daripada akhirat. Apa yang kita belajar daripada ayat pertama ini yang menjadi asas juga untuk memahami surah ini, iaitu Nabi hadir adalah untuk menguruskan satu penyakit di peringkat manusia, iaitu ghaflah, iaitu lalai. Dan ada beza di antara lalai, ghaflah dan juga nisyan ataupun nusia, iaitu lupa. Lupa adalah sesuatu yang tidak sengaja. Di dalam surah Al-Kahfi kita diingatkan bila kita lupa, kita kena cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ghaflah ini adalah lupa yang disengajakan kerana mungkin ada ego, ada keinginan personal yang menyebabkan seseorang itu tidak mengambil apa yang sepatutnya disiapkan untuk kejayaan di dunia sampailah di akhirat. Jadi Nabi diutus itu adalah untuk menguruskan ghaflah, dan pada ayat yang pertama dan hingga ketiga ini Allah nyatakan bahaya berlengah. Ya, bila bermula dengan perkataan iqtaraba lin-nasi hisabuhum, maksudnya ialah hisab kepada setiap manusia, segala audit kepada amal kita ini ianya adalah amat dekat. Ia adalah amat dekat. Dan biasanya apabila seseorang itu tidak mengendahkan kepada audit, maka dia akan lalai dalam kehidupan. Dan itulah peranan Nabi. Di dalam surah ini ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Ayub, ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Nabi Zakaria sebagai peringatan untuk kita sama-sama ambil pelajaran. Dan di dalam surah ini ada banyak contoh doa. Contohnya pada ayat yang ke-76 Allah menyatakan tentang doa, ya, tentang doa. Dan apakah doa tersebut? Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi minal karbil azim, iaitu Nabi Nuh berdoa dan selepas itu maka Allah mengkabulkannya. Apa pelajaran untuk kita dalam kita ingin membuat persediaan menuju akhirat? Hatta para nabi dalam mereka mengajak orang kepada kebaikan, doa, dan bila berdoa ada proses Allah mengkabulkannya. Bagi Allah kun fayakun, tetapi bagi kita akan melalui proses itu untuk menyelamatkan iman kita.